Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki bin Sapuan, A197588. Saya akan membincangkan pada pagi ini tentang Syiah Imamiyah, antara fakta sejarah dan doktrin kepimpinan. Pembentangan ini membincangkan tentang Syiah Imamiyah dengan fokus khusus kepada konsep imamah sebagai asas utama dalam pemikiran Syiah. Tujuan utama perbincangan ini adalah nak menjelaskan bagaimana Syiah Imamiyah memahami kepimpinan selepas wafatnya baginda Nabi SAW serta bagaimana konsep tersebut membentuk sistem akidah mereka. Syiah Imamah Isna Asyariyah ialah aliran Syiah yang percaya bahawa kepimpinan umat Islam telah ditentukan oleh Allah melalui pelantikan khusus kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan diteruskan kepada 11 imam selepasnya. Dalam kerangka ini, imam berperanan sebagai pemimpin politik dan pemegang autoriti agama yang berfungsi membimbing umat, mentafsir agama dan menjaga kesinambungan ajaran Islam. Dari sudut sejarah, perbezaan ini bermula sejurus selepas kewafatan baginda Nabi SAW pada tahun 11 Hijrah, ketika umat Islam berada dalam keadaan terkejut dan berduka. Pada ketika itu, sebahagian besar para sahabat memberi tumpuan kepada pengurusan jenazah baginda SAW, khususnya Ahlul Bait seperti Sayyidina Ali, Al-Abbas dan ahli keluarga terdekat. Dalam masa yang sama, golongan Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah bagi membincangkan isu kepimpinan umat, kerana mereka melihat keperluan segera untuk melantik pemimpin bagi menjaga kestabilan Madinah dan mengelakkan perpecahan. Dalam pertemuan itu, golongan Ansar mencadangkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu sebagai calon pemimpin. Pembincangan ini kemudian diketahui oleh golongan Muhajirin. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu segera hadir ke Saqifah Bani Sa'idah. Itulah berlaku dialog dan perbincangan yang tegang tetapi terkawal antara Ansar dan Muhajirin. Abu Bakar radhiyallahu anhu berhujah bahawa kepimpinan utama wajar dipegang oleh Quraisy kerana mereka merupakan kabilah Rasulullah SAW dan lebih diterima oleh seluruh bangsa Arab. Beliau juga mencadangkan sama ada Umar atau Abu Ubaidah sebagai khalifah. Namun kedua-duanya menolak dan terus membai'ah Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya majoriti yang hadir bersetuju dan memberikan bai'ah kepada Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama. Peristiwa ini menjadi asas kepada konsep syura. Walau bagaimanapun terdapat sebahagian kecil sahabat yang pada awalnya tidak hadir di Saqifah Bani Sa'idah kerana sibuk dengan urusan jenazah, termasuklah Sayyidina Ali. Dalam tempoh tertentu selepas itu berlaku perbezaan pandangan berkaitan keutamaan siapa yang lebih layak memimpin. Namun menurut riwayat yang sahih, bahawa Ali juga sebenarnya pergi memberi bai'ah kepada Abu Bakar dengan keadaan segera. Bila dah sampai kat tempat Abu Bakar untuk bagi bai'ah, kemudian dia mengutus hambanya untuk mengambilkan baju. Maknanya dalam keadaan cepat untuk bai'ah kepada Abu Bakar. Jadi, kita kembali kepada Syiah. Dalam pemikiran Syiah, imamah diletakkan sebagai sebahagian usuluddin, asas agama. Kepercayaan kepada imam dianggap melengkapkan keimanan seseorang. Ini bezalah dengan ahli sunnah wal jamaah, yang mana imamah tidak termasuk dalam rukun iman. Syiah menghuraikan kewajipan imamah melalui dua pendekatan, rasional dan nas. Dari sudut rasional, manusia memerlukan pemimpin yang membimbing mereka dalam urusan dunia dan agama. At-Tusi menjelaskan bahawa kewujudan imam merupakan satu bentuk rahmat Allah yang memastikan manusia tidak tersasar. Dari sudut nas pula, Syiah merujuk kepada ayat Al-Quran dan hadis seperti peristiwa Ghadir Khum dan hadis Saqalain sebagai bukti bahawa Ali yang ditetapkan sebagai berganti Nabi. Apa itu peristiwa Ghadir Khum? Hadis Saqalain. Ghadir Khum berlaku pada 18 Zulhijjah tahun 10 Hijrah
ketika Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada. Satu tempat antara Makkah dan Madinah, di mana baginda mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan khutbah yang penting, lalu mengangkat tangan Sayyidina Ali sambil bersabda, siapa yang aku menjadi maulanya, maka Ali adalah maulanya. Hadis sakau lain pula adalah sebuah kata-kata baginda Nabi SAW pada akhir hayat baginda, yang sabdanya, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang berat, kitabullah yakni Al-Quran dan ahlul baitku, keluargaku. Jika kamu berpegang kepada kedua-duanya, kamu takkan sesat. Jadi, salah satu doktrin utama dalam imamah ialah kemaksuman imam. Syiah percaya bahawa imam terpelihara daripada dosa dan kesalahan, sama ada secara zahir atau batin. Kemaksuman ini menjadi asas kepada kepercayaan bahawa imam adalah sumber rujukan agama yang takkan tersilap. Oleh itu, segala panduan dan ajaran imam dianggap benar dan wajib diikuti. Selain itu, imam juga dipercaya memiliki sifat yang paling sempurna dari segi akhlak, ilmu dan kepimpinan. Mereka dianggap sebagai manusia terbaik pada zamannya serta memiliki kefahaman agama yang mendalam melalui warisan ilmu daripada Nabi dan ilham daripada Allah. Ini menjadikan imam sebagai autoriti tertinggi dalam urusan agama dalam kerangka Syiah. Dari sudut pelantikan, Syiah berpegang bahawa imam dilantik oleh Allah melalui Rasul atau imam sebelumnya. Manusia tidak mempunyai hak untuk memilih pemimpin dalam konteks ini. Imamah dilihat sebagai kesinambungan kepada kenabian dari sudut fungsi memimpin dan membimbing umat. Walaupun wahyu telah terhenti dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Dalam doktrin Syiah Imamiyah, kepimpinan umat ditentukan melalui kursi imamah yang melibatkan 12 imam daripada kalangan Ahlul Bait. Bermula dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai imam pertama, diikuti oleh Hasan, kemudian Husain, yang mana terlibat dalam peristiwa Karbala. Husain terlibat dalam peristiwa Karbala. Seterusnya Ali Zainal Abidin, imam keempat, yang terselamat ketika itu kerana masih kecil dan sakit ketika itu. Yang mana dikenal juga Ali Zainal Abidin sebagai As-Sajjad kerana banyaknya sujud, zuhud dan ibadahnya. Kemudian yang kelima, Muhammad Al-Baqir, yang mana mengembangkan ilmu-ilmu agama. Yang keenam, Imam Ja'far As-Sadiq, yang mana sebenarnya adalah guru kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dia sendiri bukan Syiah, tetapi dia anggap oleh orang Syiah sebagai tokoh besar mereka. Maka dalam Syiah, imam yang keenam adalah Ja'far As-Sadiq, yang menjadi tokoh pembentukan mazhab dan tradisi keilmuan Syiah. Bahkan Syiah mengatakan bahawa dari segi fiqah mereka berpegang kepada mazhab Ja'fariyah, mazhab yang disandarkan kepada Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Yang keenam, ini keenam ni lah, Ja'far As-Sadiq imam keenam. Yang ketujuh, Musa Al-Kazim, yang terkenal sabar menghadapi tekanan politik. Yang ke-8, Ali Reda, yang pernah dilantik sebagai putera mahkota oleh Khalifah Abbasiyah. Yang ke-9, Muhammad Al-Jawad. Yang ke-10, Ali Al-Hadi. Yang ke-11, Hasan Al-Askari, imam ke-11 yang hidup dalam suasana pengawasan ketat pemerintah. Akhirnya yang ke-12 siapa? Muhammad bin Hasan Al-Mahdi sebagai imam ke-12 yang menurut kepercayaan Syiah telah memasuki fasa ghaibah sejak kecil dan akan muncul semula pada akhir zaman sebagai Imam Mahdi untuk menegakkan keadilan. Kepercayaan terhadap Imam Mahdi merupakan sebahagian penting dalam eskatologi Syiah. Mereka percaya bahawa beliau masih hidup dalam keadaan ghaib dan akan kembali apabila diizinkan oleh Allah. Kemunculan beliau dikaitkan dengan harapan manusia terhadap keadilan dan keamanan sejagat. Kegaiban itu pula dijelaskan sebagai satu bentuk mujizat atau karamah di luar kebiasaan manusia. Selepas berlakunya revolusi Iran 1979 yang menggulingkan pemerintahan Shah dan menubuhkan Republik Islam Iran di bawah kepimpinan Ayatullah Khamenei, konsep imamah
mengalami perubahan besar. Dalam keadaan Imam Mahdi dipercayai ghaib, Khomeini, Ayatullah Khomeini mengemukakan wilayatul faqih sebagai solusi. Itu ulama yang faqih mengambil alih peranan kepimpinan umat. Di sinilah imamah diterjemahkan menjadi sistem pemerintahan yang sebenar. Dalam praktiknya, sistem ini meletakkan pemimpin tertinggi, iaitu ulama tertinggi Syiah, sebagai kuasa tertinggi negara yang mengawal semua institusi utama, termasuk ketenteraan dan kehakiman, walaupun wujud presiden dan pilihan raya. Dalam kajian kontemporari, penyebaran Syiah imamah juga berlaku lebih giat selepas revolusi Iran 1979. Dari perspektif Ahli Sunnah wal Jamaah, ada beberapa beza utama antara kita dengan Syiah Imamiyah. Yang pertama, kepimpinan tidak dianggap sebagai rukun akidah. Yang kedua, kemaksuman hanya khusus kepada para nabi, bukan kepada imam. Yang ketiga, tiada dalil qat'i yang menetapkan pelantikan imam tertentu sebagai kewajipan iman. Yang keempat, sejarah menunjukkan bahawa para sahabat melantik khalifah melalui syura dan ijtihad, bukan melalui penetapan nas yang jelas. Kesimpulannya, konsep imamah dalam Syiah Imamiyah membentuk satu sistem kepimpinan yang berasaskan pelantikan ilahi, kemaksuman dan autoriti keagamaan yang mutlak. Perbezaan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah terletak pada asas memahami kepimpinan, sumber autoriti agama dan kedudukan imam dalam struktur akidah. Oleh itu, memahami konsep imamah penting untuk menilai perbezaan antara kedua-dua aliran secara ilmiah dan tepat. Sekian. Terima kasih.